untuk memasukkan gambar atau image, video, GIF dan juga audio ke dalam Pages. Okay, caranya adalah choose photo or video. Untuk masukkan audio, choose file dan search di mana kita save file GarageBand kita. Tap open. Bagaimana pula cara untuk kita menghasilkan warna ataupun background color untuk page kita? Pergi kepada format, tap background, kita boleh pilih color yang satu tone ataupun boleh pilih gradient, pilih warna yang sesuai dan kita boleh adjust lah. Jika dilihat di page ini, saya juga ada menggunakan shapes. Salah satu shapes yang terdapat di dalam Pages. Jadi bagaimanakah cara untuk kita insert shapes? Plus shapes ini. Jadi kita boleh pergi ke sini, ada banyak pilihan lah. Pun juga boleh tukar warna itu di format.